Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Roma dan saya Vlog Time. Jadi kali ni aku berada dekat Malaysia Auto Show 2025. Kita ada scene malam sekarang ni. Aku baru sampai. Ini adalah hari pertama. Jom kita masuk ke dalam. Kita tengok apa yang ada untuk Malaysia Auto Show 2025 tahun ni. Let's vlog. Alright guys, kalau korang sampai di dalam tiba ni, korang jangan lupa ambil gambar dengan signage MAS 2025 ni. Kemudian korang boleh beli tiket atau tebus tiket online korang kat sini. Jadi kalau korang masuk dekat area laman tiba ni, ni adalah ticketing counter, information counter, dekat sini lah. Jadi kalau korang dah register ataupun dah purchase online, korang tinggal collect je. Tapi kalau korang baru sampai dan tak beli lagi tiket, korang boleh beli on-site lah. Jangan risau. Jom kita naik atas. Dekat atas ni ada food truck dan food stall. Korang jangan risau buat makan kat sini. Jom kita masuk dalam hall A dulu. Jadi dekat dalam hall A ni ada beberapa jenama kereta dan juga beberapa booth. Korang mesti familiar lah kan dengan Proton, Pro2, Suzuki dan lain-lain. Dekat sini ada juga booth Petronas dan Zeus. Okey, jom kita ke hall A1 pula. Dekat hall A1 ni ada kereta EV import, antaranya Wuling, Tesla dan bermacam lagi lah. Aku tak boleh nak sebut, banyak sangat. Jom ke hall A2, di mana ni lah lokasi Lucky Draw dan juga acara pelasmian serta pameran big company lah. Dekat sini ada jenama kereta ZR, BYD, BMW, Audi dan Volkswagen. Dah puas dekat sini, aku bawa korang ke hall B. Let's go. Dekat hall ni ada beberapa booth industri sederhana, jadi korang boleh datang lebih dekat dan dapatkan informasi terkini dari dorang. Jangan lupa beli merchandise MAS 2025 sebagai tanda sokongan dan kenangan. Jadi dah puas tengok kereta, jom kita tengok motor di hall C. Dekat dalam hall C ni ada pameran motor yang familiar di Malaysia, antaranya Yamaha, Honda, Modenas dan banyak lagi. Tengoklah motor Honda CV 1000 SP ni. Lepas tu motor tu je ke? Sabar, ada lagi. Jom kita ke hall D. Dekat dalam ni korang akan jumpa jenama motor macam Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield, Aprilia dan bermacam lagi lah. Kemudian bukan tu je, dekat sini juga disediakan booth barangan otomotif dari motor sampailah kereta. Kalau korang dah sampai kat ujung kanan ni, singgahlah kejap dekat booth Mari ni tau. Banyaknya booth, bila nak habis ni? Sabar, sikit je lagi. Okey, ni lah. Korang boleh tengok pameran kereta JDM atau kereta yang telah dibersuai dekat area hall ni, tingkat bawah sekali. Okey guys, aku rasa itu saja perkongsian aku berkaitan dengan quick tour dekat Malaysia Auto Show 2025 di Maib Sedang pada 9 hari bulan hingga 15 hari bulan Mei 2025. Jadi kalau korang berkesempatan untuk datang di Maib Sedang ni, jangan lepaskan peluang korang untuk sertai bermacam-macam aktiviti dan juga lucky draw yang korang boleh sertai. Bukan sahaja untuk dewasa, malah untuk kanak-kanak juga boleh sertai pelbagai aktiviti di sini. Jadi jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel ni sehingga kita jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Stay safe. Assalamualaikum.